Cakap kan? Okey, ni madu yang kita ambil tadi. Agak kuning fresh Jadi yang warna kuning fresh macam ni, dia punya wangi bunga dia masih ada lagi. Jadi memang agak menyegarkan kalau kita minum madu yang macam ni. Orang yang tak suka madu pun akan jadi suka madu sebab madu yang macam ni. Jadi nanti dengan madu ni kita akan buat beberapa ujian nanti untuk menyangkal beberapa teori yang orang katakan tentang semut, tentang telur yang masak dan sebagainya. Dan insyaAllah nanti kita akan sebentar lagi lah kita akan buat beberapa ujian ringkas lah. Breng dia tu tengok kan. Ya, insyaAllah nanti. Brengnya tengok kan, breng kan. Ya. Brengnya tu. Jadi ni madu Thaibah lah. Abang terus kau makan dulu kau. Itu nama yang kita pasarkan lah di Malaysia. Menggunakan madu Thaibah. Madunya semuanya adalah madu asli pada madu tualang lah. InsyaAllah kita akan menjaga madu Thaibah ni, merupakan madu tualang yang asli dari segi ketulinan, dan kita akan hantar juga untuk ujian-ujian yang sepatutnya lah, seperti ujian makmal dan sebagainya. Tapi insyaAllah kami jamin madu kami ni memang kami amat menitik beratkan ketulinan daripada sumber-sumber yang memang benar asli. InsyaAllah kita akan jumpa lagi selepas ni. Terima kasih.